Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Buangnya geng-geng hok minum kopi. Oh, dia kata Zuk, kopi tu Arabica lah apa benda dia sarah kita kopi ni. Kopi luak hok nyetelai di apa dia tu, Musa apa dia boleh sarah. Maknanya dia ada Zuk. Kita ni tahu kopi radik ya. Tak? Allah, tapi kopi radik hok tipu ke tak tipu kita tahu. Boleh rasa juga walaupun tidaklah ahli kepakar kekopian sangat kita tu. Ini dipanggil Zuk. Jadi kata Wahab dia kata apa? Ma talat fikratu mri'in qattu illa fahima. Tiada seorang pun yang memanjangkan renungannya kecuali dia akan memperoleh kepahaman. Kita mikir kepada ayat Allah Taala, kita mikir ni, kita akan dapat faham. Wa ma fahima mru'un qattu illa alima. Tiada seorang pun yang memperoleh kefahaman kecuali dia memperoleh ilmu. Bila dia faham, dia boleh ilmu. Wa ma alima mru'un qattu illa amila. Dan tiada seorang yang memperoleh ilmu kecuali dia akan amalkan. Sepatutnya gitu. Mari sama kita lah ni, orang ada ilmu dia boleh CJ, boleh prof, boleh menggotu, boleh menggoni. Duk jajah tu dari sudut amalan tak nampak mana. Itulah dia panggil musibatuz zaman. Musibah zaman ni kita ni, musibah ilmu banyak, knowledge dia panggil. Makrifah pengetahuan banyak, amal tak ada. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala, minta berlindung Allah Ta'ala daripada kita dibiarkan tenggelam dalam ilmu, tak ada amal. La haula wala quwwata. Yang bimbang pula satu lagi, beramal kuat, ilmu tak mengaji. Itu terperangkap pula dengan khurafaknya, dengan bid'ahnya, dengan benda-benda yang menyalahi sunnahnya. Jadi tak boleh, kita dua-dua ni kena ada sebenarnya. Kena ada. Itu dia panggil kena ingat molek. Dan ada orang bertanya, habis dah cerita lain pula ni. Orang yang tanya Al-Imam Zahid Ibrahim bin Adham. Orang bertanya kepada seorang imam yang zahid. Imam Zahid ni orang imam yang zuhud, orang yang hebat lah dia ni. Siapa dia? Nama dia Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dia kata, orang tanya dia, Syekh, innaka la tutilul fikrah. Tuan ni banyak duk mikir, merenung. Dia kena mikir mula. Merenung tafakur tak sama dengan duk khoyah hanyut gitu. Tak. Tu orang mabuk dadah kan. Duduk dia tak mata duk keli tengok dah. Tu duk mikir berapa taklah. Ia ni tafakur mana dia fikir i'malul fikri. Bukan hanyut dalam pemikiran. Buat kita ni kan. Itu dia panggil sarhan. Tulis kau Arab. Sarhan ni maknanya mikir hanyut. Tak ada faedah gapo tu, bukan habis masa gitu ya. Ada orang ni. Duk dia kelipah, orang Kelantan kata kelipah mana duk kelip mata gitu lah. Fikir katanya. Duk mikir apa tu? Apa? Dia pun tak tahu dia buat apa. Tu berat aja. Jangan duk banyak tu tadi. Kita nak tafakur. Jadi mu ni Tuan Syekh Ibrahim banyak merenung ni. Kenapa? Ibrahim Adham kata al-fikratu mukhul amal. Al-fikratu mukhul amal. Renungan itu adalah intipati kepada amalan. Jadi kita nak beramal ni kita mikir. Bangun malam-malam tengok ke langit ni. Inna fi khalqis samawati, tengok tadi. Nabi SAW ketika turun ayat Quran ni, Nabi kita menangis. Ketika Bilal datang, Sayyidina Bilal dia mari, dia tengok Nabi menangis, dia pun terkejut. Ya Rasulullah, wa ma yubki? Kenapa Rasulullah menangis? Sebab kalau kita tahu sebab, kita nak nangis juga. Dalam riwayat tu kata, ya Bilal, kaifa la abki? Wa qad unzila alayya al-barihah. Telah turun pada aku ayat Quran semalam, inna fi khalqis samawati wal ardh. Kejadian langit dengan bumi silih berganti malam di sini, la ayatin li ulil albab. Menjadi tanda bagi orang yang berfikir. Dalam riwayat tu Nabi kata apa? Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka, rugi besar orang yang baca ayat Quran ni tak mikir. Tengok. Al-fikratu mukhul amal. Mikir tu menjadi satu otak, intipati kepada amalan. Bagus lah. Ana puji terjemahan apa nama ni, Peace ni, sebab dia letak tag Arab tu. Kita nak menau kata-kata Syekh tu, tak apalah riwayat tu tak ada pun, kalau jadi panjang pula kita tak ada.
tek arak hak kata macam al-fikratu mukhul amal. Sedap. Jadi orang ustaz-ustaz penceramah ada Zuk Arabi ni, orang dia panggil naik ra. Banyak istilah orang tua sini, naik ra, jelira. Jelira tu maknanya sebati dalam jiwa. Melekat dalam hati tu maknanya jelira. Naik ra tu waktu lah juga. Naik ra tu maknanya naik semangat. Biar faham molek. Kita tengok orang lain pula. Wa kana Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala kathiran ma yatamassal. Seorang tokoh ulama salah lain pula, nama dia Syekh Sufyan bin Uyainah. Sufyan ni ada dua. Satu lagi dipanggil Sufyan Ats-Tsauri, seorang lagi Sufyan bin Uyainah. Dua Sufyanain. Dia kata selalu dia sebut syair ini. Syair ada. Idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratu. Idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Sedap ke? Sedap ke tidak dengar syair? Abu Anas ni suka bersyair. Cuma dia tak suka orang berhenti dalam masjid je. Dia kata kita hafal banyak. Kasidah-kasidah kalau nak dengar boleh, tapi bukan hari ni. Nanti hari lain kita berkasidah sekali dah. Cuma kita tak suka semua majlis ilmu kasidah, orang masuk gendar pula dalam masjid. Tak ada itu amalan sampai dalam bergendar dalam masjid lah gitu. Apa makna izal mar'u kanat lahu fikratun? Jika manusia itu mempunyai pemikiran yang tajam, yang hebat, fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Setiap segala hak dia tengok ada pengajaran. Tengok gapo pun. Ana sekali kita tengah duduk ceramah masa di atas bukit mana tu. Kita ni orang ajak jalan suka. Tu yang jalan kuat. Belah-belah sakit lutut pun. Syafanallah wa iyyakum. Tapi bab bergerak jadi. Alhamdulillah. Jadi tengah duduk ceramah live gini tempat terbuka ni anjing lalu. Tu kata tajuk ceramah hari tu. Kita tengok ayat tadi. In tatrukhu yalhas. Kalau mu tengok anjing tu mu hambak dia pun jelai lidah. Tatruk yal. Mu biar dia pun jelai je duduk. Apa anjing ni jelai lidah? Kita pun tanya, kenapa anjing ni suka jelai lidah? Lish. Siapa jawab tulis? Anda jawab ya. Kau nak dengar selalu dah. Nanti dia pun tak habis kitab pula. Dia kata, tak jadi Abu Anas gini, royak tajuk saja, lepas tu tak royak dah. Baiklah. Nak dengar rahsia. Sebab anjing dia tak berpeluh. Jadi dia semua kita lubang ni. Apa dia panggil ni? Bulu roma ni tempat keluar peluh kita. Sebab tu orang Arab walaupun dia duduk di tengah padang pasir, panah dak. Tapi bila dia peluh, dia selimut tu, dia kata bila mari angin macam kita kena ekon, sedap. Sebab tu ana duduk di Arafah. Orang duduk royak panah. Kita kata alhamdulillah saya biasa ya. Musim panas tu 48 darjah, 49 darjah dah. Sebab bila kita peluh, kita tak buka kita ni kain, kita selimut. Dia lekat. Basah tu, kena angin tu jadi sejuk. Nak dengar lagi soalan. Kenapa laut masin? Sungai tak masin. Apa air laut masin, sungai tak masin, dan dia bergelora. Air sungai dia mengalir. Apa? Siapa boleh jawab, sila jawab. Tak boleh jawab, kita jawab. Jawab dia sebab air laut dia tak mengalir. Dia tak jalan, dia duduk main bombok gitu ya. Dalam tu ikan mati ada, gapo dia mati ada. Orang Kelantan kata mapuh, banyak benda mapuh dalam tu. Tak? Kalau tidak masin, busuk kita duduk tepi pantai sebelah ni, tak boleh duduk sini. Bang busuk banga. Orang Kelantan kata busuk banga ni busuk hangit. Maka macam kita orang zaman dulu bila dia nak pergi travel, nak pergi jalan, dia ambil ikan, dia buat ikan pengkasam. Dia masak ikan tu. Tak busuk cara dia lah. Tapi makan sedap. Tapi kalau busuk tak berkarang ni, cabai yang makan. Menggatal lidah lagi, masuk perut lagi, keracunan makannya kita. Jadi oleh kerana laut ni dia tak mengalir, tak macam sungai, maka air dia kena masin dan dia bergerak semua ombak dia tu supaya benda-benda hak mati tadi dia jadi hanyut, dia panggil larut gitu ya, dan dia tidak busuk. Wallahu a'lam. Nak dengar lagi? Boleh.
Itu jawapan kita. Menarik kan? Jadi kena mikir, setiap benda kita fikir. Fikir barulah kita jadi. Sufyan kata, fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Kalau kita mikir setiap benda hok depan mata kita tu ada pengajaran, ada iktibar, ada belaka. Comel kata Tuhan buat. Nak ambil lagi deh. Ada lagi masa insya-Allah. Wa qala Abu Lais As-Samarkandi. Abu Lais Samarkandi ni duduk di Samarkand. Samarkand. Dia ada kitab dia, apa nama kitab ni? Masyhurlah Abu Lais Samarkandi ni. Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin. Dia kata apa? Mari kita ambil kata-kata Abu Lais ni. Lepas tu kita tengok masa lagi, ada masa kita sambung lagi. Kata dia, wa man a'rada 'anil nazari fil hikami wal mawa'izi wasiyaris salafi la ya'du ihda khaslatain. Allah. Sesiapa yang meninggalkan perbuatan merenungi hikmat, peringatan dan kisah hidup para ulama salaf, mereka pasti memiliki salah satu daripada dua sifat ini. Ni ayat ni sentak ni sifat berapa yang nak kata kita. Yang pertama, sama ada mereka hanya melakukan amalan yang sedikit, menyangka mereka tergolong dalam golongan yang belum modula dalam mengerjakan kebaikan. Buat sikit, apa kita lah ni lah, beramal malah tapi duk suruh kita lah setarah dengan ulama salah dulu. Baca Quran 4-5 ayat semalam tu jadi dah. Saya tu malam-malam ustaz tak tinggal baca surah Al-Mulk. Lepas ayat lain pakai dak. Sahur. Satu. Atau yang kedua, mereka berusaha sedikit tetapi memandang tinggi usaha tersebut di mata mereka sendiri, lalu menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain sehingga merendahkan orang lain serta merendahkan usaha dan menghina amal mereka. Namun jika mereka merenungi perkara-perkara ini, mereka akan semakin berkeinginan untuk melakukan ketaatan dan menyedari kekurangan diri mereka sendiri dalam mencapai darjat para salaf. Jadi kalau dia khabar, orang Kelantan kata kalau dia khabar, dia tak kecek lagi tu. Tak kata dia tu hebatlah, dia tu macam-macam. Sebab orang yang tak kenal diri saja, dia mau duk cerita orang pergi melawat di hospital jiwa, buat sakit teri ni tak, kita nak pergi ziarah dia, dia bang, mari dah orang gila dia kata kita gila, padahal dia dalam hospital jiwa. Nak kata mana? Orang tak khabar tu dia panggil tak khabar. Ni kita lah ni jenis khabar ke tak khabar? Jadi kalau tak khabar berat. Kalau tak khabar kita berat, sebab kita tahu gapo kita buat. Allahu Akbar. Ini dia panggil Abu Lais As-Samarkandi ni, kitab dia Tanbihul Ghafilin, banyak kata-kata hikmat, kata-kata menarik. Cuma sayangnya kitab ini perlu ditahqiq dari sudut hadis. Hadis dia pakai ambil banyak yang tidak bertapis lah. Jadi ustaz-ustaz lebay-lebay kita, pendakwah-pendakwah yang baca kitab Tanbihul Ghafilin, kena semak juga nukilan hadis dalam kitab tu. Nukilan hadis dalam kitab tu kena semak. Sebab apa semak? Sebab dia pakai ambil. Dia panggil Hatibul Lail, dia kutip tak dalam tu. Jadi kita nak baca ni, kita kena tanggungjawab. Saya jumpa dalam kitab dah. Kalau kita tahu hadis tu tak sahih, kena bagi tahu hadis ni tidak sahih. Kalau yang paling dasar kali, kalau hadis tu maudhu', lagi dasar. Tak boleh kata ada dalam kitab, tak cukup lagu tu. Tak padan dengan lagu tu. Sekadar ada dalam kitab aja tak padan. Kita kena tengok sumber mana dia ambil. Tapi untuk maklumat para jemaah, insya-Allah doakan Abu Anas ni sihat molek pada awal bulan 11 November ni. Sahabat-sahabat ajak saya, Ummah Treba ajak saya pergi ke Uzbekistan. Di antara tempat kita pergi Samarkand ni. Kita nak pergi tengok kapur Abu Lais As-Samarkandi. Dia apalah, tunggu klik lepas bulan 11 ni cerita sedap pula lah. Ada juga bagai-bagai pelik ni kita klik cerita. Nak pergi ke Bukhara, nak pergi tengok tempat perkampungan Imamul Bukhari yang dikatakan oleh para ulama bahawa asahhu kitabin ba'dal Quran Sahih Al-Bukhari. Kita nak pergi melawat. Dia kata Abu Anas royak tak boleh jejak kubur. Tu dia nak pergi juga. Kita bukan nak pergi jejak kubur. Kita nak pergi tengok tempat-tempat sejarah yang comel-comel, tamadun keislaman dulu. Lagu mana Imam Bukhari boleh jadi gitu. Hebat dia tu. Bukan nak pergi cari tanah Imam Bukhari.
pakat wakil cekok seorang dak. Kita nak pergi ibrah pengajaran di tamadun masa tu lagu mana. Cuma kita rasa kecil hati sikitnya bila kawan-kawan ajak pergi ke Cordoba, pergi ke Andalus, berasa tak apa siapa hati sebab tengok masjid jadi gereja. Lama kita kodok teriak dan kodok menangis sedih ya. Ya, tapi kalau orang ajak pergi juga berkali nak tengok juga pengajaran tu, ibrah tu. Ibrah tu penting. Baiklah, Abu Lays Samarkandi sudah kita bincang. Banyak lagi ni kalau kita ginilah. Saya rasa yakin para pelajar sangat bersemangat untuk dengar cerita ni. Nak dengar lagi? InsyaAllah. Kita sambung malam ni lepas maghrib. Lepas maghrib, tunggu kuliah kitab Hikmat Sirah ba'da salatul maghrib. InsyaAllah. Jadi kita beri setakat dulu. Kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita akan sambung ba'da salatul maghrib fi hadhil lailah biiznillah azza wa jalla. Jadi tuan-tuan jangan lupa yang belum ada kitab ni, nama dia Hikmat dan Rahsia di sebalik sirah ni, jangan lupa cari kitab ni. Cari. Buka dalam web PIS tu, karya PIS, boleh cari kitab ni. Dan insya-Allah banyak lagi ni, baru berapa 10 muka surat baru tu. InsyaAllah kita nak habis ni berapa puluh siri lagi tak tahu, tetapi tenggelam kita naghusu fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menarik untuk kita nak tahu rahsia kenapa biiznillah azza wa jalla. Baiklah, kita beri setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pandai bahasa Arab cari ori ni. Ori ni ada. Ni ana dapat di Madinah ni. Pelajar kita Madinah, kita pergi haji ni, dia beri. Dia pohon terjemahan, kita kembar dua tu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.